Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum, apa khabar semua? Hari ni aku nak tunjuk macam mana kita nak tukar starter Honda Odyssey. Ni kereta ni mungkin tahun 95-96 kot. Ni jiran aku yang punya kereta. So starter dia tak susah dekat atas ni je starter. So aku tengok kat sini. So pipe ni kita nak buka. Lepas tu skru dia dua je. Sini satu, dekat dalam tu ada satu. Dua je. Lepas tu kabel dia punya skru lah. Kabel dia punya skru ke dalam ni ada satu. Aku rasa ni size 14 ni skru yang ikat body starter ni. So kita buka dulu pipe ni, pipe air ni dulu. Pipe air ni aku nak buka yang atas ni je. Kat sini ada dia punya clip dia tu. Aku rasa ni size 8 kot, ataupun kita buka pakai screwdriver je. Okey, pipe ni aku dah buka. So aku lipatkan dia ke sini. Ni yang tadi skru ni tadi. Dia pakai skru bunga pun boleh, skru lepeh pun boleh. Tadi aku guna skru lepeh, screwdriver lepeh. Okey, so kita buka kabel ni. Diikat ni size 12. So kita buka Okey, aku dah buka nut tu. So ni kabel yang macam ni. Kita tepikan kabel ni. Kemudian kita buka skru yang ikat starter ni. Okey, sini. Yang starter ni satu kat sini, satu kat dalam tu. Nampak dalam tu. Tu. Sama skru dia size 14. Skru tu size 14 kita buka. Okey, yang belah luar ni aku dah dapat longgarkan. Cuma yang belah dalam tu agak payah sikit lah. So aku nak buka ni dulu, cover untuk air filter ni. Sebab aku kalau boleh aku tak nak buka distributor ni. Aku takut nanti susah hidup pula ke apa kan. So kita try buka yang tak ada kena-mena dulu lah. Kita buka cover air filter ni. So buka skru ni 1, 2, 3 sana. Ni dah tak ada skru. So kita buka cover ni aku tak boleh buka sebab satu skru tu dah geput. Memang tak boleh buka tu, satu skru dalam tu tak boleh buka. Dia dah karat, dia dah geput. So aku tarik gentap dia macam ni. So dia terkeluar macam ni. Nanti nak pasang pun kena gentak-gentak. So aku tolak je lah. Ni Okey, aku dah buka skru ni. Satu sini, satu lah dalam tu. Belah dalam tu. Okey, dah tak ada skru tu. So satu yang skru dalam tu dah jatuh bawah tu. So ni skrunya tak panjang, pendek je. Size 14. So kita keluarkan. Alright. Itu skru dia. Ni skru dia. Ni skru yang belah dalam tu panjang sikit. Beza dia ni beza. Skru dalam, skru luar. Skru luar pendek sikit. So ni dia. Ada satu klip kat sini. Kita cabut kabel ni. Ketat pula. So kita pakai pelayar cabut. Ni dia. Kita cabut ni tadi. Kat ni yang kabel punya yang ni tadi. Ada wasir ni. Kita ambil wasir dia.
So kita buat keluar, kita tengok. Ni starter yang dia beli aku pun tak tahu. Aku tak check kereta ni starter rosak ke apa, cuma owner suruh tukarkan lah starter. So daripada sini sama, lebih kurang sama, saiz dia pun lebih kurang sama. Dia punya depan ni sama, dia punya lubang dia sama lebih kurang. Ni pun sama besar. Okay, so dia punya ni apa beza dia? Yang aku tengok beza dia punya ni yang ini atas, yang ni kat bawah. Ni dengan ni beza sikit. Tapi tak apalah, asalkan dia ada. Ni yang barunya yang dia beli. Ini yang lama punya. Beza tu je. Yang lain semua tengok sama. Ni aku bersihkan karat ni dekat tempat pin wire ni, wire yang guna pin ni. So aku kikis lah kat karat dia ni, tak bawah, sebab dia dah berkarat ni, takut nanti dia tak connect kan. Kita bersihkan je lah. Lepas tu kita ambil kain, kita gosok pakai kain pula dalam ni. Kadang-kadang benda-benda macam gini boleh jadi sebab ke kan, kita dah tukar starter, nanti dia tak nak hidup starter tu. Jadi kita siapkan siap-siap, lebih kurang lah. Okay dah. Okay, kita check ni skru ni longgar ke tak, kabel ni ada longgar tak, apa benda ni solenoid dia longgar tak kan. Kita tengok. Okay, dah tak ada apa, jom kita pergi pasang. Okay, kita ambil yang barang ni, kita pindahkan kat sini. So dia guna 10, kita buka lah 10 ni. So ni nanti pindah kat sini ni. Macam ni. Senang je pindahkan dia. Dah siap. Bismillahirrahmanirrahim. So kita ambil skru yang pendek ni dulu, kita masuk yang depan dulu. Skru yang luar dulu, kita masuk yang senang dulu. Sini, kat sini nampak ni. Okay, lepas tu kita pasang skru yang belah dalam pula ni, yang panjang So aku buat macam ni. So kita masukkan pelan-pelan Okey, ketat dah. Okay, sekarang ni aku dah pasang, aku dah ikat skru ni dengan skru dalam. Dah ketat dah ikat. So kita nak pasang kabel ni. So kabel ni tadi belah dalam tu tadi ada apa? Ada wasir ni. Ni wasir ni biasa sepatutnya wasir ni kat luar. Masuk kabel ni dulu. Tadi masa kita buka
Pasir tu dekat dalam kan. Sebenarnya pasir ni duduk luar. Dah masuk kabel, baru kita masuk pasir. Kemudian okey, ni nak dia saiz 12. So kita pasang. Okey, sekarang ni aku dah ikat dah yang skru 12 tu. So ni kabel ni, kabel pin ni kita masukkan dekat tempat pin yang aku bersihkan tu. So kita masukkan. Alright, dah siap Okey, kita dah ikat tu semua. So kita masukkan kabel ni kabel bateri ni. Okey, dah ketat. So kita try start. Okey, tadi kita dah try start, dah boleh hidup dah boleh start. Dia masalahnya tak boleh start. Tapi sekarang dah boleh start. So okey, kita dah ikat semua ketat. Bateri dah ikat, so kita pasang balik apa yang kita buka tadi. Ini pipe ni kita pasang balik Apa yang kita buka tadi kita pasang balik Kita ketatkan. Okey, kita pasang yang air filter ni pula. Kita ikat balik skru dia yang mana kita buka tadi. Okey, oleh kerana kita dah buka pipe ni, air mesti ada dah terkeluar. So kita kena tambahlah air radiator ni Kita buka, nanti isilah air. Uish, kaki supaya dia kosong.
Okay, kita tambah-tambah je. Kalau cara air kita nak tambah macam tu, kita hidupkan enjin, kita rem-rem sikit. Bagi dia masuk air tu, tambah kurang, tambah lagi. Lepas tu barulah kita tutup. Okey, Alhamdulillah Alhamdulillah, syukur pada Allah. Tugas kita untuk tukar starter ni dah settle okey, lepas tu kita tambah lagi, buat apa yang patut, tambahkan air apa benda semua, supaya owner tak ada masalah So aku rasa sampai sini saja video untuk aku share kat korang untuk kali ni. Aku harap video ni bermanfaat dan kesempatan ni aku nak ucapkan selamat berpuasa pada seluruh rakyat Malaysia. So pertama sekali orang-orang Islam selamat berpuasa tahun 2025 ni. Semoga kita semua sihat selalu, banyak berumur dan dimurahkan rezeki, insya-Allah. Assalamualaikum, bye.